Aduh, kereta baru ambil tapi rasa tak sedap. Guys, nak tahu sebab apa? Jom kita tengok. Okey. Assalamualaikum guys, saya Eddie. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni saya nak bercerita tentang sebuah kereta anak gajah AGS 30. Okey, owner baru ambil kereta ni 2-3 hari lepas. Kereta ni recount tahun 2021. Dia kata dengan saya bawa kereta ni memang berbuai. Jadi kita masuk ke test mesin. So, kita dapat bacaan dia macam ni. Nampak tak bacaan tu? Ground contact terlalu tinggi sampai 20 lebih, 30 lebih. Jadi bila keadaan bacaan macam tu, ini absorber dia. Kita dapat test belakang bocor. Okay, tengok yang belakang ni saya tekan sambil berdiri je. Nampak tak? Bacaan 20 lebih, 30 lebih memang lembut guys. Dan tak naik. Itu yang belakang. Kita tengok yang depan. Yang depan pula pun saya cuba tekan macam ni. Nampak? Saya boleh tekan macam ni sambil berdiri. You guys bayangkan, kereta besar macam ni, duduk atas ni, confirm berbuai. Jadi, untuk mempercepatkan proses, kita dah ada ready stock. Ni dia. Kita swap je, so proses dalam 1 jam, 2 jam dah siap. So, yang ini saya nak tekan berdiri, memang saya tak mampu. Sebab saya tahu, memang tak mampu. Saya kena tekan kat bawah. Tekan kat bawah pun, ya Allah, memang samput. Okey, ini yang belakang. Ini yang depan. Depan ni saya tak payah tekan berdiri dah. Saya kena tekan macam ni. Yang ini pun saya tak boleh tekan. Nampak macam mana? Sebab apa? Kita customkan 40% mengikut keberatan kita. So biasanya selepas kita custom, kita akan dapat bacaan macam ni, macam ini dan macam ini. So itu ada cerita untuk absorber Toyota Velfire ataupun Alphard AGS 30. So kepada guys kat luar sana yang nak tahu lebih detail, lebih lanjut macam mana kami buat dengan absorber ni, guys boleh tanya saya melalui, you guys kena masukkan link bio saya. So lagi kita akan menyambutkan bulan Ramadan. So, saya mendoakan you guys, semoga dipermudahkan urusan untuk menjalani ibadah puasa. So, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.